Okey, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak masak mi kuning dengan sedikit kuitiau. Sebab mi kuning ni tak berapa banyak lah dalam peti. Jadi saya campurkan dengan sedikit kuitiau. Yang ni ada bawang yang dah di blend dengan sikit cili kering, cili bubuk, garam sikit, tomato dan saya campur. Ada sawi, ada kobis. Okey, minyak pun macam dah panas dah tu. Kita masukkan bawang yang telah di blender. Okey. Ini je lah barang-barang yang ada di dalam peti. Jadi saya campurkan je. Dan daging yang sambal yang saya masak dengan bos saya tu, saya sebasuh sikit, saya bersihkan untuk dimasukkan ke dalam mi kuning dan kuitiau ni nanti. Okey, kita kacau-kacaukan dia. Ni lebihan yang saya blender tu buat sambal daging, sambal daging instan yang packing tu. Jadi saya lebihan dia saya bawa balik, saya simpan dalam peti. Ni bolehlah saya guna untuk masak ni. Tadi tak perlulah saya blender bawang yang baru kan, yang lain, daripada membazir. Jadi dah nampak menggelegak dah tu. Kita masukkan sayur campur ni, masak capuk-capuk style saya. Bolehlah siapa-siapa nak tiru. Tapi biasanya ada dia orang yang masukkan sayur di pertengahan masak kan. Belum masak baru masukkan dekat-dekat nak masak tu lah. Tapi saya suka masukkan awal sebab mak saya kat kampung tu dia tak ada gigi. Dia suka makan sayur yang lembut sikit lah. Kalau kita ni nak yang sayur yang keruk-keruk tu, tak nak masak sangat, jadi layu sangat kan. Jadi kita kacau-kacaukan dulu. Kita masukkan sedikit cili bubuk untuk naikkan warna dia. Sikit lagi. Kacau-kacaukan dia. Layu sikit, jadi empuk. Hari ni kat sini hujan sikit. Kat sana macam mana? Dah lama dah kat Terengganu ni tak hujan. Saya duduk kat Kertih kan. Jadi biasanya panas. Jarang sangatlah hujan. Kalau kat kampung tu, yang bahagian pendalaman Hulu tu ada je hujan. Yang sebulan tu adalah 2 kali. Kalau kat kawasan sini, yang bandar ni jarang sangatlah hujan kat pantai ni kan. Nampak juga kan sebab dia sayur kobis. Dia yang nak lembut ni. Jadi kita masukkan mi kuning. Disebabkan daging tu dah sedia masak, jadi kita akan masukkan sekejap lagi lah. Tak masak orang. Kita kacau-kacaukan dia. Macam ni dengan satu kuitiau ni.
tambah sikit lagi lah yang ni. Okay, bagi dia apa berkuah belah. Nanti dia akan jadi kuih tiaw dan mi kuning berkuah. Okay, kita masukkan kicap sikit. Okay, bolehlah nampaknya kita masukkan daging tu. Kakak ni bolehlah masak pagi-pagi kan buat sarapannya petang lah. Kalau petang-petang tu nak makan ni tadi malam tu. Yang ni yang tak banyak lah berarti. Yang bekas guna dah sebelum ni. Ni paket ni kuning ni. Kacau-kacaukan dia. Oh, lupa. Bukan garam. Nanti kita apa? Rasa. Cukup rasa tak? Saya tak taruh gula sebab saya dah bubur kicap. Atas pada itulah siapa-siapa yang nak bubur gula kan. Masing-masing. Kalau nak bubur gula, bubur sikit gula. Saya rasa dah cukup dah sebab ada kicap. Ada bubur kicap tu. Siap cukup garam. Buat dulu. Kita kecilkan api. Melekat. Tak nak masak yang melekat ni. Mi ni saya kerat-kerat, saya potong-potong kecilkan sikit tadi. Itu yang dia nampak macam racun tu. Saja. Potong-potong kecil supaya anak-anak saya senang nak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nampaknya macam dah cukup dah garam tu. Kecam sikit ni. Tak nak bagi dia bawang yang melekat ya. Kita tambahkan tomato last sekali. Anak saya nombor 2 tu suka sangat makan tomato. Lagi dia layu je tomato tu. Okay, boleh padamkan api. Okay, nanti kita nak angkat. Kita nak angkat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni kuning dan kuih tiaw basah dah siap. Selamat mencuba. Sekiranya berminat, bolehlah like, share dan langgan saluran YouTube saya ya. Selamat menonton. Terima kasih sudah menonton video singkat saya. Okey, Assalamualaikum.